Ramai duk tanya, app tanpa kodi ni logik ke? Nampak macam tak masuk akal kan? Tapi sebenarnya logik habis. Okay, My Fit explain 3 sebab yang buat benda ni memang logik. Yang pertama, sistem sekarang dah canggih. Banyak benda dah auto. Macam Canva, buat poster lawa, tak payah reti jadi graphic designer pun. Sama juga dengan app development. Sistem sekarang dah sediakan struktur di belakang takbir. Kita buat apa? Just pilih template, tukar teks, upload gambar, settle. Teknologi memang dah mudahkan semua. Yang kedua, guna modul siap. Drag and drop. Nak paste, tarik masuk. Nak form, klik je. Nak letak video, artikel, menu, semua ada modul siap. Rasa macam main puzzle. Tak perlu tulis kod pun. Tapi hasil dia, app betul boleh publish dekat Play Store dan App Store. Ini sebab utama, DIY app builder jadi pilihan ramai. Yang ketiga, sistem no code memang untuk 6 programmer. Platform ni memang dibuat untuk orang yang tak cik coding. Cikgu, student, business owner, siapa-siapa pun boleh bina app. Sistem automatik urus benda susah seperti security, backhand dan update. Kita fokus isi konten je. Itu sebab orang kata no code ni bukan tipu. Memang untuk orang biasa. Hampa dah dengarkan apa yang Fik cakap. Jadi, hampa rasa logik ke tak buat app tanpa coding ni? Kalau nak try buat sendiri, app builder recipe pun ada. Masuk je, try buat, tengok logik mana.